Ush tak berhenti abang ni puji isteri dia. Rupanya mudah je nak bahagiakan seorang suami. Hai, Assalamualaikum. Hai korang. Hari ni isteri saya masak nasi goreng petai dengan udang masak rendang. Bismillahirrahmanirrahim. Jom makan ya korang. Ya Allah, sedapnya isteri saya masak. Alhamdulillah, saya bersyukur dapat isteri saya yang pandai masak, baik hati, kasih sayang masak untuk saya. Aku sayang kau tau.